Okay, welcome back to the channel guys. Assalamualaikum and good day to everyone. Wow, it's been so long since aku buat video. So, maafkan aku footage ada tau. Footage ada, tapi ya Allah, kekurangan masa tu nak edit video dan sebagainya tu, aku memang tak sempat tu. So alam-alam malam ni kita ada event. Aku pun rasa aku buat video lah kot. Cuaca hari ni pun agak baik lah. Daripada pagi tadi panas terik. Aku on the way untuk pergi ke Puncak Alam. Kita orang ada event, which is event Mega TTS untuk CBR 250RR. Belah sana tadi nampak macam kilat. Nampak? Kali malam ni tak ada apa-apa masalah dan berjalan dengan lancar. I'm very excited. But yeah, anyway, aku itulah ada 2-3 track day jugalah yang aku dah pergi since the last video yang aku publish dekat posted dekat my YouTube channel ni. I think the last one is actually bulan 9 hari tu. Ada 2 track day. Satu track day yang dari Two Wheel Media yang bawa sponsorship daripada KBS. Satu lagi pula daripada Brak, which is yang track day malam. So that one is actually pretty exciting sebab aku tak pernah lagi masuk SIC waktu malam. Cuma sayangnya sambutan untuk kategori below 400 tak ramai. So initially was supposed to be 2 hours lah, tapi disebabkan tak ramai, diorang terpaksa cut menjadi sejam je. And kalut juga agak kalut lah. Cumanya buat masa sekarang ni, to those yang follow aku punya social media, dan kepada yang tak follow lagi boleh follow. Silakan follow. But basically what I'm trying to say is aku akan berhenti kejap, berehat sebentar. The reason is basically aku out of shape. Aku punya fitness macam menurun lah. Aku tak rasa yang aku cukup fit untuk bawa motor aku ni dalam track dengan enjoy lah. Sebab dalam 2 track day bulan 9 hari tu, aku boleh rasa lah aku punya stamina tu memang out gila. So bagi aku at that point aku dah rasa tak enjoy sebenarnya. So sebab tu yang aku macam, aku rasa aku berhenti dulu kot. So right now basically apa yang telah berlaku for the past sebulan lebih lah, for the past sebulan lebih is that dalam proses untuk tingkatkan stamina aku balik, aku mula untuk jogging. Alhamdulillah aku juga berjaya untuk get my first 5km. Aku rasa first time aku buat tu dalam masa 54 minit 50 saat macam tu. So memang kali ni memang 3 kilo 5 kilo tu aku lari tanpa stop lah. Memang jogging tu tanpa stop lah. Aku tak fikir pace ke apa semua tu. Aku fikir asalkan aku nak habiskan. So far that's my journey lah. Aku tengah nak biasakan lagi lari 3 kilo 5 kilo. InsyaAllah tengok kalau ada rezeki kita boleh buat up to 10 kilo. For now aku tengah fokus untuk improvekan diri aku dulu lah. Motor dah sedap, tapi badan tak, orang kata apa, tak mencapai spek untuk bawa motor ni, utilize motor ni sepenuhnya. Jadi memang tak seronok lah bawa tu. Aku rasa macam bazir duit. But yeah, anyway guys, itu saja sedikit sebanyak update tentang apa yang berlaku dalam kehidupan aku for the past few months. I think before that, I think we just go ahead and cut the video kepada perjumpaan kita lah. Okay, I'm very excited for tonight, honestly.
penghargaan juga lah boleh kata sebab daripada Asian Bike World yang kalau korang kenal kan, Asian Bike World dia akan sponsor Health Post kot tak salah aku. So nanti macam ada lucky draw sikit dan sebagainya macam tu lah kan. So ada dan ada lagi seorang member kita orang dia akan sponsor insurans ke Rocktail. Kau memang aku tadi lepas keluar tol tadi nampak ada orang bagi high beam aku, tengok helmet tu dah kenal lah siapa. Laju gila aku follow dia. Oh tu ha. Motor aku dengan motor Adis tentang saya. Tu lah. Tentang saya. Ada. Tengok dia tak mau smart, tak mau salam. Tentang saya. Tentang mata lah. Bertentang mata. Okay, so kita tunggu yang lain sampai nanti kita akan buat video balik. Dia datang sini aku tak kajang. Uish. Macam Okay, so kita dah sampai dekat tempat RV belah Cak Alam ni. Aku tak tahu aku duduk dekat mana ni, tapi boleh tengok lah ada quite a few numbers of CBRs yang show up and ada campur sikit. Kita ada sebiji Panigale V4 dengan sebiji Aprilia RS660. Jadi kita share sikit yang Panigale V4 tu. Ni motor Hashim, ni motor Syafiq kot yang tadi tu. Memang cantik, sedap gila bunyi RS660 ni. Exhaust standard tapi aku tak tahu apa owner buat, tapi bunyi memang gagau. Wow, okay. So ya, tadi kita ada buat cabutan butah tu, tak dalam helmet sikit. Tengoklah siapa menang. Kalau kita menang, Alhamdulillah. Kalau tak menang, congrats to the winner. Okay, let me get back to the gathering. Satu, dua, tiga. Sekarang kita tengok gambar. Bag dah Ducati, baju dah Ducati. Buang duit. Okay, so dah habis dah actually event TTS, Mega TTS CBR 250 RR.
Gila-gila betul dia orang. Motor Ducati kat corner, motor Ducati kat corner. Hei, lawa betul berkali-kali Meko ni. Right guys, so kita basically dah memang on the way balik. And so tamatlah untuk Mega TTS CBR 250 lah. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk TTS kali ni. So thank you Hashim, thank you Shah. And again, thank you so much kepada semua yang join, yang menjayakan program TTS kali ni. Anyway, that's all for the video kali ni. Thank you so much you guys for watching. And hopefully next time aku ada kudrat lagi ya. Ada motivasi lah untuk buat video ni. Okay, yang mana belum subscribe, I appreciate kalau you guys subscribe, share and like the video. Thank you so much for watching. Okay, bye bye. See you guys on the next one. And remember, always ride safely, okay?